So hari ni kakak kita pergi tengok rasa macam dah lama tak datang Terengganu. Last pergi Ganu rasanya tahun 2024 kot. Masa pi tu pula musim hujan. Jadi tak nampaklah view yang cantik dan clear macam ni. Trip kali ni lupalah pula nak bawa drone. Package yang kami ambil pula 120 sekepala untuk dewasa dan RM100 untuk kanak-kanak. Misi pi Terengganu kali ni sebab nak bawa kakak Nora pergi tengok turtle. Kalau dok tu dah 2 hari dia duk beletiak mana dia penyu. Dan inilah penyunya. Jak, tahu takut. Lepas-lepas dia dah bersilaturahim dengan turtle ni, dia bercerita daripada pantai timur tu sampai ke utara. Bayangkan dia bercakap tak berhenti macam mana. Kiranya memang puaslah hati dia dapat pegang belakang turtle ni. Yang best sekali package dengan depa, makanan sangat-sangat sedap. View pun cantik dan anak kita pun boleh makan sekali makanan yang depa provide kan ni. Nasi ayam masak merah je pun tapi kakak Nora makan habis. Kami dengan Ana rehat sat biar kakak Nora healing dengan kawan dia dekat tengah hangat tu. Lepas tu kami sambung lagi pi ke pulau yang seterusnya. Kakak Nora punya water confidence sangat padu. Dia memang sangat berani tau. Pakai pelampung ni pun kami yang paksa dia pakai. Lama-lama dia rasa rimas sebab dia memang pandai bergerak sendiri dekat dalam air. Tengok ni. Trip kali ni memang sangat-sangat best. First sebab orang tak ramai. Kedua sebab cuaca sangat-sangat cantik. Ketiga boatman sangat-sangat supportive. Keempat makanan sedap. So segala detail trip ni kami akan letakkan dekat caption. Jadi kalau hampa nak datang Terengganu, hampa boleh carilah. Ini bukan review berbayar tau.